Hello, Puan Zurida. Kita kena lancarkan planting rasuah selepas raya ni. Saya nak benda ni dengan segera, ya? Mana tak isu bantuan saya ni. Kita kena siapkan cepat lah resipi. Urgent tau. Bila nak tu Puan? Kak isu nak sebelum raya. Boleh ke? Pak Man, tak balik lagi? Belum lagi, aku balik kerja lah nak buat. Lah, tak balik kampung ke? Entah. Okay lah, tak apalah Kak yang balik dulu Selamat Hari Raya, Lukman. Lukman, sorry tau. Aku tak dapat tolong sebab aku dah balik kampung. Pasal Kak dah lepas tengah. Kak balik dulu Selamat Hari Raya, Lukman. Alamak, pukul apa dah ni? Belum iftar lagi ni. Aduh. Hello Abek. Gila nak keliknya. Lewat dah ni. Kata nak kelik kampung. Buat tempoh banyak kali dah ni. Abang baru kat kerja ni. Abang baru balik ni. Ayah aku pulang tak, Abang? Abang balik ni. Cepatlah Abek. Okey, baik-baik. Bye. Love you. Sayang, bola ngajunya. Kita balik kapur ni. Jom. Okey. Balik kampung. Oh, 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 balik kampung. Oh, 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 balik kampung. Sayang, ya sayang. Ayo kita pulang beraya. Ya ayo sayang. Sama jalan bersama-sama. Jumpa semua yang lama tak jumpa. Meriahlah macam sayang. Dicela kesibukan kerja, jangan lupa nikmati kemeriahan raya bersama keluarga. Kerja-kerja juga, tapi raya tetap on. Selamat Hari Raya! Kerja, jangan lupa nikmati kemeriahan raya.